Okay. Mah, kita nak pergi mana, Mah? Kita nak pergi Japan. Jadi gambar aku Thank you Dini sebab tolong hantarkan kita orang RM50 sejam. murahnya. Terima kasih Dini. Jangan nangis tau. Jaga Tommy elok Tak apa, santai. Tiffany tu tak apa, Tommy tu penting. Okay, sekarang kita nak masuk. Mana tiket flight tadi? Kat Mama. Ma, dalam bag. Sekarang kita nak masuk dekat kawasan dibaca. Nish. Aha. Dia tahu lah. Sekarang kita berada di Hong Kong. Masing-masing dah semua. So kita tunggu flight kita. Yeah. Hi guys, so kita sekarang berada dekat airport Hong Kong untuk tunggu transit esok pagi dia ke Osaka. Ya, yeah, so sekarang ni kita tengah tunggu flight pukul 8.25 pagi. Ini adalah tempat kita untuk berehat dan tidur kalau kita dapat tidur lah. So kat sini memang sangat mudah. Kat sana ada tandas dia. Lepas tu tadi kita boleh air. Ni tolong paskan air tu. Okay. So dekat sini saya tak pasti macam mana nak cari makanan halal dekat 7-Eleven. So saya beli ni, benda ni ada kat Malaysia. Harga dia adalah 18 HKD Hong Kong dollar. Yang ni pula harga dia benda ni harga berapa? 13 HKD Hong Kong dollar. 13 HKD ni bersama dengan RM7 Indonesia. 684. RM6.80. RM6.84 sen. Lepas tu selepas beli baru kita orang sedar yang sebenarnya air mineral boleh ambil dekat situ je for free, ada cawan. So kalau korang datang sini, transit sini, kalau nak ambil mineral tak payah beli, boleh permit kat situ. Free je. Ada air panas ada, boleh cukup ada. Macam mana Mah? Boleh tidur tak? Boleh. By the way, suhu sekarang 16 Celsius. Kawan Ada suhu lah by the Kawan way. Danish dah pergi Jepun dah, dia baru nak balik hari ni. Dia sekarang 3 Celsius. Japan 3 Celsius. Dia hembus nafas keluar asap pun masih support. So yeah, itu kawan dia. Kita esok lah. Kita akan berjuang esok. Yeah. So ni adalah water zone kita. Actually kita boleh minum mineral water dekat sini je. So siapa yang datang kat sini kita boleh cek ulang. So nanti kita ke Japan, kita akan pergi dekat Osaka. Kita pergi ke Kansai dulu. Kita tunggu pakcik saya. Dan kita pergi keesokan je baru kita ke Kyoto. Yeah, so kita punya trip ni Japan ni, kita pergi Osaka, Kyoto, pergi Fuji dan pergi ke Tokyo. Ini kita balik dari Narita. Kalau tahun lepas kita buat solo travel. Kali ni kita bawa kita punya parent, kita bawa kita punya adik, kita jalan ke Japan. So kita jalan-jalan, kita tengok ada apa kat sini. Kita tadi nampak ada shower room. Tu shower room dia. So shower room dia free, so korang boleh mandi. And for dia punya toiletries dia korang boleh beli dekat vending machine. Saya tak ikut kat dalam sebab saya nampak sesuatu yang tak patut di kotor. Sesuatu yang tak perlu ditengok. Hai, selamat pagi. So sekarang kita nak menuju ke kita punya flight. Kita dah masuk dalam dah check in, dah scan semua. So sekarang ni nak beratur tunggu Mama nak ambil gambar dengan Labubu. Apa? Ma,
Kalau sesat ni, tak tahu nak patah balik macam mana ni. Siapa nak e-train? Yang ada di video lah. Finally sampai guys. Yeah, itu nombor kita. Kita dah habis lepaskan stop. Sekarang kita nak claim bag. So Danish, tugas kau kena pilih bag mana satu. Tugas kau kena pilih bag mana satu. Pilih bag. Setelah lepas pergi sini pun sesama juga. Hari ni, kali ni pergi Japan pun sesama juga. Memang tak boleh lah. Suhu sekarang? Suhu sekarang berapa? Sekarang kita dah sampai dekat Osaka. Tapi aduh, saya sakit perut pula. Tadi beli makanan dekat Lawson dulu, makan dulu. And then sekarang ni baru kita nak teruskan perjalanan. Kita kan jangan lupa ambil portable wifi. Saya guna Ninja wifi. Tengok macam mana dia punya performance. Sekarang dah pukul 1, so kita nak check in dulu. So kita check in, naik dia punya railway. Apa? Okay guys, sejuk je kat sini. Saya suka aku. Jauh sikit tak saya. So weather update sekarang 12 degree Celsius. Tadi dekat dalam mall rasa sejuk. Dalam mall rasa sejuk, tapi dalam mall tu hanya intro sahaja. So bila kita dah keluar bro, kita rasa sejuk ke? Sejuk tak Nish? Sejuk. Oma sejuk tak? Oh, terasa sejuk sangat. Sejuk. Tak keras. Korang nak naik railway ni, korang boleh pergi ke tingkat 2. Ini dia punya ni. Dari tingkat 2 cari ni Terminal 1. Dia ada gambar railway dia lah kat sini. So kita ambil kad dulu, Icon card. Ataupun kita nak beli tiket saja pun boleh dekat sana. Dan kita boleh naik railway dah. Okay, jom. Sekarang ni dah dapat rasa suhu 12 Celsius dia. Dia masalahnya kita orang ni, benda ni ada nak tunggu dalam ni panas sikit. Tapi masing-masing tak nak tak nak tu. Tanya tak nak tapi dah ambil sarung tangan dulu. Nish, tak nak ambil sarung tangan? Tak nak ambil sarung tangan? Semua kerek semua tak nak duduk dalam tu. Setahun lepas saya jalan-jalan kan, tak pernah sesat. Kali ni bawa orang tak tahu kenapa boleh salah train pula. Bukan salah train lah, terkeluar dulu. So ni adalah kita punya ni dia. Kita punya warna orange ni, sorry. Yes. Okay je? Dia selagi tak berpeluh, okey. Tak berpeluh? Saya kuat. Dia bukan selagi tak berpeluh, selagi tak menggigil. Dia saya kuat, tapi kalau berpeluh saya rimas. Kuat konon. Kita dah sampai Dotonbori River. Aduh, sekarang bagus. Kita nak tengok Dotonbori River. Tada. Oh, banyak. Wah. Continue straight. Nak ambil gambar dulu ke? Seksinya. Apa style? Saya tengok tu.
Alamak lambat dia. Tu sambal kan? Tak eh? Jangan tolak terus. Bagi Aris. Tak balik. Jangan tolak terus. Kalau korang nak tengok dekat dalam bilik yang kita duduk, ini dah dia. Ini bilik untuk 6 orang. So yang bilik dia ada 6. Ada 3 katil untuk 6 orang. Satu heater, itu pun heater juga, aircon. Ada peti ais, sinki. Okay, ni tandas dia. Yeah. Kecil je. Okey lah tu, dapatlah nasi bathtub.